welcome back to my channel Captain Zah. So hari ni kita nak pergi ke Kedah. Balik Kedah. So aku excited gila nak balik kampung isteri aku tahun 2026 ni. And Kedah yang paling jauh punya guys, iaitu Kedah Bukit Kayu Hitam. Dan nak masuk sepadan Thailand dah, paling hujung lah. So siapa ahli kapal yang akan join first kali? Captain Arisha. Ketiga, Felicia. Keempat, Pin Idris. Wow. Santai. Janganlah. So, Fin baru potong rambut tadi. Gangster betul mami dia potong. Okey lah. So, sekarang ni masa untuk kita alihkan barang dulu. Belakang ni kita orang buat macam katil dah bagi anak-anak selesa. So sekarang aku nak beli makanan berbuka aku sebab nanti dalam perjalanan azan. Betul. Kasih abang ni potong siap-siap bagi kita senang nak makan. Ni si confirm padu ni. InsyaAllah padu. Saya esok baru sampai kampung. Malam ni balik lah. Malam ni balik. Mak, enjoy gila. Enjoy betul. Makan apa Nai? Hai. Macam ni lah keadaan dalam kereta. Semua sibuk nak duduk depan. Okey, padahal dekat belakang kita dah buat dah tempat selesa-selesa. Yahin muntah pula geng. Muntah. Baru je start jalan dah mabuk. Apa? Mabuk jam. Allah, Bin muntah Bin. Watch out. Ya Allah, Fin. Jangan main-main muka, Fin. Sebagai lelaki, kita tak boleh pukul perempuan, Fin. Kenapa Nai? Dah ngantuk, oh. Kenapa nak tewas? Awal lagi, Nai. Hanya cakap dengan dia tak faham-faham. Ballerina kap. Hai apa, weh? Allahu Akbar Allah. Okay guys, so sekarang ni dah masuk azan maghrib. Masa untuk berbuka. Kita berhenti kejap dekat surau untuk makan. Lepas dah solat, kita pun akan teruskan perjalanan kita. Tin dengan Felicia dah kecundang lah. Sekarang ni kita berhenti kejap dekat stesen minyak untuk basuh Berak Fin. Itu dah. Hey! Let's go, teruskan perjalanan. Yeah! Yo guys, macam ni lah keadaan aku drive pada pukul 5 pagi. Tak sampai lagi. Apa ni? Mat, ada accident. Patutlah jam. So lepas ni aku nak berhenti kat mana-mana jap untuk sahur. Ya, aku seorang-seorang je sebab diorang semua dah tidur. Pin tidur, Farisha tidur, Felicia tidur. Kita lelaki kenalah berkorban guys. Tapi aku okey je, Alhamdulillah. Nasib baik tak ngantuk. Selalunya aku ngantuk tau kalau drive ni. Tapi kali ni Alhamdulillah aku tak rasa ngantuk. Lagi 2 jam nak sampai ke Bukit Kayu Hitam. Aku sebenarnya tak sangka aku dapat duduk dekat sini dan bawa kereta macam ni. Sebab aku adalah orang yang lambat ambil lesen. Bagi akulah, aku lambat. Banyak kawan-kawan aku lepas habis sekolah je diorang dah buat lesen kereta, diorang dah ada kereta. Even lepas kahwin pun aku tak ada lagi lesen kereta. Aku rasa tahun lepas tu baru aku buat. Time umur 25 tahun lah aku baru buat lesen kereta. Actually ada kisah lah di sebalik kenapa aku
lambat sikit belajar kereta. Waktu aku umur tingkatan 2, aku pernah curi-curi bawa kereta kakak aku. Sebab time tu aku nak beli something, motor time tu rosak ke apa. So aku rasa macam, uish, bawa lah kereta. Time tu aku bodoh gila. Aku fikir macam bawa kereta ni easy sebab aku selalu main game GTA apa semua. Just macam bawa je lah kereta kan. Aku bawa lah. Sekarang aku langgar pokok guys. Langgar pokok sampai kereta kakak aku pecah bahagian depan. And of course lah, aku kena bayar balik. Bayar guna apa? Bayar guna duit raya aku. Waste. Lepas tu aku rasa dah macam susah bawa kereta ni. And then kalau aku bawa lagi mesti ada accident ke apa. Aku jadi trauma, kau tahu. Selama ni kita naik motor je. Waktu ada Felicia dulu, tak ada hal man. Kita naikkan motor je pergi mana-mana. Pacak 3. Aku rasa bawa motor lagi best tu sebenarnya. Tapi tu lah, lepas dapat anak yang kedua, takkanlah nak naik 4 beranak kan. Tak selesa. And then aku ambil lesen tahun lepas. So aku pun berjaya menamatkan lesen aku. Lepas tu dapatlah macam ni, dapat duduk macam ni, bawa family macam ni kan. Aku sangat rasa bersyukur. Mungkin ramai orang pandang remeh kan, nikmat dapat bawa kereta. Mungkin orang rasa bawa kereta ni easy kan. Tak ramai tu dapat rezeki kan, ada kereta dapat bawa. Tak kisah tu kereta apa, kau pakai kereta Azia ke, Beza ke apa ke, Kancil ke, asalkan kau dapat bawa satu kenderaan, dah Alhamdulillah sangat. Okay, even motor pun. Okay, jangan pandang rendah terhadap rezeki. Kita boleh bawa kenderaan macam ni, tak semua orang boleh dapat. So doakan aku selamat sampai. Belum sampai Alustar lagi. Bukit Kayu Hitam berapa jam lagi man. Good morning guys. Morning. Weh, aku tak tidur guys daripada petang semalam sampai pagi ni. Sekarang ni dah pukul 7 pagi. Why kau duduk? Woi, hormat sikit orang puasa ni. Ha? Bruh. Sekarang baru bangun. Si Fin ni, tapi raja tidur dimenangi oleh Felicia Naila. Sumpah tu, aku ingatkan kan, aku king tau dalam rumah ni. King tidur, aku ingat aku dah king tidur lah. Rupanya aku melahirkan queen tidur. Wow, nampak bulan tu? Wih, cantik gila, subhanallah. Assalamualaikum. Felicia, bangun. Bangunlah. Felicia, bangun. Matahari dah bangun. Tengok tu. Tu matahari tu. Tu. Itu matahari. Matahari dah bangun. Matahari dah bangun warna oranye. Wih, Ha? Ai, bangun je. Sampai kampung. Felicia, kita dah sampai. Inilah kampung. Inilah kampung kita. Kampung kita. Bapa, you. Semai. Bye. Assalamualaikum. Felicia nak lah. Dokulah Felicia sekali. Apa? Oh, dia saja. Jom berlari. Papa lupa pula Felicia. Assalamualaikum. So ni lah Tok. Masuk YouTube. So ni lah keadaan rumah Tok. Sangat luas Ya, sangat luas. Sangat luas. Lepas tu ni kawasan luar. Luas kan. Luas gila weh. Lepas tu kat luar ada kucing. Tengok. So ni penjaga Tok. Luffy kan. Ni Luffy kampung. Segar weh. Kat sini segar dia lain macam. Kalau dekat bandar kau bau macam-macam. Bau kampret, bau kentut orang. Bau macam ketiak aku ni. Ketiak aku jujur aku cakap bau agak bangla-bangla sikit. Ada lah. Apa tak cakap bau Bangla? Boleh lah handsome. Boleh handsome bagi you aku. Aku baru je sampai. Tapi aku dah rasa best dah duduk kat sini. Baru je sampai berapa minit. Alangkah kalau aku duduk sini berhari-hari lagi rasa best. Tengok ada orang kampung tengah lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang ni masa untuk kita alihkan barang-barang kita. Main tongi, tak payahlah tongi sangat. Oh, no.
Macam mana Fin? Cium Duduk kampung Fin. Memang mantap Tak mau. Fin. Cium. Cium. Tengok rambut Fin. Style tak style. Mami dia potong. Mat, tu kalau aku yang hantar potong, aku tak buat line macam tu. Aku buat SO. Boleh main game SO kat atas kepala Fin. Atuk tanya, bilang nak main tu makan sok di mana? Oh, tadi saya berhenti sahur. Ada tak? Ada sahur. Wajar no. Esok kita raya. Kayak hari ni lah. Ya. Dah hari ni lah puasa esok kita raya lah. Ya. Salam tok. Salam tok. Ha? Oh, bang nak pergi. Tok, nama dia Fin Idris. Idris. Ha, Fin Idris. Pak Deris. Tak perlu lah Pak Dari. Loh, ish. Pak Deris jatuh kat bawah Pak Deris. Kan, nanti dah besar orang panggil dia Pak Deris kan? Ha, Pak Dari. Mana kat ni? Jangan. Tok seriau. Jangan main-main. Dia ni nak main semua benda tu. Sebab Apa? dekat tempat kita orang tak ada kipas warna merah. Kat sini je ada. Kipas warna merah. Ni, kipas warna merah. Dekat KL mana ada kipas warna merah macam ni? Dekat Kedah ni legend ada kipas warna merah tu. So basically nenek dengan Atuk Farisha ni adalah orang kampung Bukit Kayu Tangga Felda. Tapi Atuk Farisha dah meninggal dah. Aku pun tak sempat nak jumpa. Yang aku jumpa nenek dia lah. Aduh, dia ni bawa lagu bandar pula datang kampung. Nyanyilah lagu Kedah. Cicak, cicak di dinding. Jom, semua duduk sini. We are Felda Kids. Hey, orang cakap tangkap budak Kelantan dapat duit kan? Hari ni aku nak tangkap budak Kedah. Tengok dapat duit ke tak dapat duit. Mana budak Kedah? Hei, hang pi mana? Ha? Hang pi mana? Hang pi mana? Hang pi mana? Mission failed. We'll get them next time. Wah, inilah tempat tidur kita orang. Betul. You, I nak selongkar sikit ni luggage bag ni. Sampai besar sangat. Boleh je. Apa ada? Satu ni cukup untuk kita satu family? Cukup. Oh. Ni bang. Gemas gila you packing. Ya, Ni baju tidur. Baju baju ni baju tidur, baju raya, baju harian, seluar harian, baju bebek Fin, baju raya Naila, 3 warna. Maksudnya you packing ni macam satu set baju raya. Ha, maksud Ni. Oh, ni toiletries. Oh, oi. Bapak cool gila. Malam Raya. Mak ai. Lain macam. Macam budak Kedah ni. Mak ai. Wow. Selamat Raya, Selamat Raya. Yo, what's up guys? Hari Raya pertama kan Fin? Hari Raya pertama kan Fin? So kita boleh lihat di sini dengan iron baju. Hey, buat kau yang masih tengah tengok video ni, kau sebenarnya dah luangkan masa 15 minit bersama aku and aku sangat appreciate. Aku tahu aku dah lama tak buat video. Aku tahu aku dah kecewakan ramai orang termasuk diri aku sendiri. Dah 3 tahun aku hilang dari YouTube. Tapi tahun ni aku nak teruskan impian aku. Aku nak start balik buat video. Perfect man. Bismillah. Sedap gila.
Udang campur serunding, campur lemang. Kakak masak apa tu? Kakak masak Maggi. Hati-hati kakak. Kita masak. Masak pizza nak? Masak pizza. Apa nak? Nak. So, kat sini adalah ruang belakang rumah Tok. Kau tengok, luas kan? Ruang belakang rumah Tok. Tempat masak-masak. Budak-budak boleh main kat sini. Oi, tu diorang dah sampai. Ni diorang ni pergi beraya tadi. Macam mana? Banyak dapat? Banyak. Main apa tu? Main masak kakak. Kakak, Sisa nak makan sayur Maggi. Tu kakak tengah buat sayur Maggi. Amin. Masuk YouTube nak masuk YouTube. Dia cakap nanti buat YouTube. Ni masuk YouTube ni. Selamat Hari Raya. Ucapan daripada Pisang. Selamat Hari Raya. Mahal dan batin. Subscribe guys, Subscribe. Selamat Hari Raya daripada Kedah. Balolak. Apa? Jangan ada balolak. Jangan ada balolak. Baik. Ayo. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Malaysia bedal laksa banyak gila. Selamat Hari Raya. Awak cepat ya. Ini Fin guys. Ini Fin now kita dekat rumah Mak Long. Kita dekat mana ni? Rumah Mayung. Oh. Look at Randy Orton slithering. Watch out. Oi. Dia ambil balik ni. Apa kristal dia nak makan ni? Sini. Okey. Aduh. Abang ada game. Abang balik ni siapa dapat tangkap, abang bagi duit raya extra. Come on. Okay. Ni aku lah dapat. Baik dia. Tok, backflip Tok. Backflip Tok. Backflip. Backflip apa dia? Macam tu. Amin tak tengok gambar Tok dulu. Tok buat backflip macam mana? Tok punya primal hebat ah. Selamat Hari Raya kedua. Hari ni kita nak raya rumah Kak Cik. Halo. Balun. Kalau Tok marah Fin macam mana? Tambah. Nak juga. Balik lagi. Macam tu. Ramai ni pelanggan.
Hang ni tak takut apa eh? Ni kalau dia tak takut. Ni kalau lepas dia perlu mandi sini. Tak boleh. Tu sebab kena pegang. Dia ingat macam aku nak mandi kolam apa kau. Okey, so sekarang ni kita tengah gotong royong. Kita nak masak. Kita nak bakar ni Ayam susu. Ayam susu. Ni satu pack ni baru 38 beli kat dalam Thailand. Beli kat Thailand. Disebabkan kita tak ada arang, kita kena kupas kulit kelapa untuk jadikan bahan bakar. Sebab kat sini. Wow! Oh, hebat baby. Hebat. Daripada duduk kampung. Praktis. Ayo. Ya Allah. Macam ni suasana dia. Legend turun tangan. Oh. Tengok sampai 1 minit dah settle. Cuba tahu hang nak buat apa ni? Kita nak taruh ni Tak apa. Buka plastik dulu. Buka plastik Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada lagi satu ah. Mami masak. Kan, sedap kan? Nyam. Itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana support aku sampai sekarang. Nantikan next video. Bang, do my ones, I do with gang. Jump out cars or jump out bands. They run when they hear that the thing goes bang. Jangan lupa subscribe and turn on notification bell. Like sekali. Okay? Bang.